Lugatil Arabiyyati, supaya pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih menarik dan lebih difahami. Fa Habibah huna hiya tukawwinu jumal. Nah, Habibah akan membuat ayat-ayat bil lugatil arabiyyati dalam bahasa Arab, wa hiya tujibu as'ilati, dan dia akan jawab soalan-soalan yang saya soal kepadanya insya-Allah. Fa al-an fi hadha darsi, pada pelajaran ini, fi hadha darsi, nahnu nadrusu, kita akan belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Nam qabla hadha, sebelum itu, ana uridu ki ya Habibah, kaifa naqulu bi al-lughati al-arabiyyati, macam mana kita nak cakap dalam bahasa Arab baldi tersebut kecil, misal baldi. Baldi tersebut kecil. Ad-dalwu saghirun. Ad-dalwu saghirun. Ad-dalwu saghirun, baldi tersebut adalah kecil. Ad-dalwu maknahu hunaka al-ina nahnu nadau al-ma', kita letak, atau nahnu nahfazu al-ma', kita letak air di dalamnya. Fa naqulu ad-dalwu saghirun, maknahu maknahu baldi tersebut adalah kecil. Baldi tersebut adalah kecil. Sema al-an uridu ki an tukawwini jumlah baldi tersebut di dalam bilik air. Baldi tersebut di dalam bilik air. Bil Arabiyah ad-dalwu fil hammam. Ad-dalwu fil hammami. Ad-dalwu fi al-hammami, maknahu baldi tersebut berada di dalam hammam, dalam bilik air. Hammam adalah bilik air. Thumma uridu ki an tukawwini jumlah, buat ayat. Baldi tersebut berada di hadapan pintu. Ad-dalwu amama al-babi. Ad-dalwu amama al-babi, maknahu baldi tersebut berada di hadapan pintu. Amama al-babi. Fa idza lahathna, kalau kita perhatikan tiga jumlah ini, fi hadhihi atau fi jumlah al-ula, pada jumlah yang pertama kita ada mubtada wa khabar. Lianna jumlah ayat yang bermula dengan kata nama, ayat lengkap, jumlah kamilah, dia ada mubtada wa khabar. Mana mubtada adalah benda yang kita nak bincang. Macam kalau kita cakap ad-dalwu saghirun, nahnu natakallam fi dalwi, kita fokus kepada dalwu, pada baldi, kita nak cakap tentang baldi. Fa ma huwa khabar, apa dia perkhabaran tentang baldi tersebut? Dia saghir, baldi tersebut kecil, atau baldi tersebut dia ada dalam bilik air, fil hammami, atau baldi tersebut amam al-babi, dia ada di depan pintu. Wa khabar tentang baldi tersebut. Wadah. Fahuna huna kama darasna fi ad-dars al-ashir, pada pelajaran ke-10 min hadzal kitab, daripada buku ini. Idza kana al-khabar, kalaulah khabar itu bermula dengan huruful jari. Kita dah belajar pada pelajaran ke-10, kalau huruful jari mislu fi, ala, ila, bi, min huruful jari, ataupun bermula dengan zuruf. Zuruf ni, zuruf mislu amama, hadapan, khalfa adalah belakang, fawqa atas, wa tahta adalah bawah, ma'a bersama. Fa idza kana al-khabar, kalau khabar ni bermula dengan huruful jari ataupun dengan zuruf, fa yumkinu al-khabar, mungkin khabar ini berada kat hadapan. Maknanya nahnu yumkinuna an naj'ala al-khabar fi awwali jumlah, pada permulaan ayat, dan mubtada, benda yang kita nak bincang itu, berada di belakang dengan syarat al-mubtada. Maknanya benda yang kita nak bincang itu dia adalah nakirah. Habibah, apa makna nakirah? Duna alif lam. Duna alif lam, makna duna alif lam, makna nakirah sekarang adalah am, makna duna alif lam, tidak ada alif lam. Misal contoh qabla qalil, ad-dalwu fil hammami. Ad-dalwu fil hammami. Fal'an bihadhihi al-qa'idati kaifa nukawwinu jumal? Fil hammami dalwun. Fil hammami dalwun. Fil hammami dalwun. Fi awal ad-dalwu ada alif lam, ad-dalwu fil hammami. Fal'an fil hammami dalwun. Dalwun duna alif lam, tidak ada alif lam. Limadha? Lianna al-khabar al-an di hadapan, fi awali jumlah. Okey, misalun akhar qabla qalil, anti kawanti jumlah ad-dalwu amam al-babi. Ad-dalwu amam al-babi. Fal'an jumlah ukhra, ad-dalwu amam al-babi. أمام الباب دلو. أمام الباب دلون. أمام الباب ده دلون. معناه di depan
pintu tersebut ada dalwun. Fadalwun hana duna alif lam, tidak ada alif alif lam. Okey, wadah? Nama misal هناك أنا الآن أنا أعطيك جملة أو أنا أريد أن تكوني جملة. مثال نريد أن نقول bantal tersebut di atas katil. بالعربية المخدة نعم على السرير. نعم المخدة على السرير. المخدة على السرير. فالآن نعم kita nak jadikan على السرير في أمام. كيف نقول؟ على السرير مخدة. نعم على السرير مخدة. sekarang المخدة على السرير. فالآن نقول على السرير مخدة. على السرير مخدة. ممتاز. نعم. Okey, misal akhir nuridu an naqul, contohnya katalah kereta tersebut kepunyaan peniaga lelaki tersebut. Bil Arabiyah as-sayyaratu lit-tajiri. Nam as-sayyaratu lit-tajiri. As-sayyaratu lit-tajiri. Fal'an nama qaddimi jadikan khabar di hadapan lit-tajiri sayyaratun. Nam lit-tajiri sayyaratun. Nam as-sayyaratu lit-tajiri. Fal'an lit-tajiri sayyaratun. Sahih. Okey, jumlah ukhra misal naqulu taman tersebut di hadapan sekolah. Taman tersebut di hadapan sekolah. Bil Arabiyah al-hadiqatu amama al-madrasati. Nam al-hadiqatu amama al-madrasati. Fal'an jumlah ukhra amama al-madrasati hadiqatun. أمام المدرسة حديقة. أمام المدرسة حديقة. واضح. نعم. فالآن هو أساس هذا هو أساس. ثم الآن نعم نحن نجعل أو نحن نأتي بصفات dengan sifat. Misal qabla qalil kita nakul, contoh qabla qalil kita cakap katalah sekarang kerusi tersebut ada di dalam kelas. Bil Arabiyah al-kursiyu. Naam al-kursiyu fil fasli. Al-kursiyu fil fasli. Nuridu an naqul sekarang kerusi yang patah tersebut berada di dalam kelas. Bil Arabiyah al-kursiyul maksuru fil fasli. Naam al-kursiyu al-maksuru fil fasli. Al-kursiyu al-maksuru, maksud kerusi yang patah tersebut berada dalam kelas. Fal'an fil fasli kursiyun maksur. Naam fil fasli kursiyun maksurun. Fil fasli kursiyun maksurun. Wadah. Okey, misalun akhar naqulu pelajar yang cerdik tersebut di universiti. Bil Arabiyah at-talibu adh-dhakiyyu fil jami'ati. Naam at-talibu adh-dhakiyyu fil jami'ati atau bil jami'ati. Naqulu at-talibu adh-dhakiyyu fil jami'ati. Fal'an fil jami'ati talibun zakiyun. Nama fil jami'ati talibun zakiyun. Talibun zakiyun. Limadha? Lianna talibun nakirah, dia punya sifat pun nakirah, tidak ada alif lam. Nama misalun akhar naqulu taman yang cantik tersebut di depan sekolah. Bil Arabiyah al-hadiqatul jamilatu amama al-madrasati. Naam al-hadiqatu al-jamilatu amama al-madrasati. Fal'an amama al-madrasati fi awal amama al-madrasati hadiqatun jamilatun. Naam amama al-madrasati hadiqatun jamilatun. Wadah. Naam. Semanah insyaallah fi safhatil akhirah, safhah yang paling akhir minal kitabi as-salis, daripada buku yang 3 ini. Nama wa fi hadha darsi nama uridu an ukhbira al-mustami'in, maknahu mustami'un ya'rifuna akan tahu bahawa ba'dul asma'i fi al-lughatil arabiyyati, sesetengah daripada kata nama dalam bahasa Arab la yatawayyar, tidak berubah. Misal kita naqulu ad-dunya, tidak ada ad-dunyi atau ad-dunyu, tak ada dunia. Misal naqulu al-mustashfa, al-mustashfa, tak ada al-mustashfi atau tak ada al-mustashfu. Misal naqulu Musa, tak ada musu atau musi. Musa. Isa. Salwa, tak ada salwu atau salwi. Salwa. Fa hunaka ba'du al-kalimat, ba'du al-asma' fi al-lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab tidak berubah. Misal al-an, untuk lebih faham lagi, nama sekarang ana uridu Habibah anti tukawini jumlah, buat ayat. Misalnya naqulu nenek saya berada di klinik dan datuk saya berada di hospital. Bil Arabiyah jaddati fil mustawsafi
وجدي في المستشفى. Naam, sahih. Jaddati fi al-mustawsafi. Maknanya nenek saya berada di klinik. Wa jaddi dan datuk saya fil mustashfa, bukan fil mustashfi ya. Fil mustashfa. Limadha? Li'anna mustashfa la yatawayyar, tidak berubah. Fa naqulu jaddi fi al-mustashfa. Okey, misal akhir. Naam, naqulu misal naqulu Mahmud daripada negara Filipina, nama, sementara Hasan daripada Malaysia. Bil Arabiyah Mahmudun min al-Filipini, naam, wa Hasanun min Malaysia. Naam, sahih. Naam, naqulu Mahmudun min al-Filipini, Mahmud daripada Filipini, naam, wa Hasanun min Malaysia, dan Hasan daripada Malaysia. Tidak ada Malaysia atau Malaysia, naqulu Malaysia. Nama akhiran misal naqulu nama emak saya, ayah saya berada bersama dengan Said, naam, dan emak saya bersama dengan Salwa. Bil Arabiyah Abi ma'a Sa'idin, naam, wa ummi ma'a Salwa. Naam, sahih. Fa naqulu abi ma'a Sa'idin, sekarang berbaris bawah, ma'a Sa'idin. Nama, lakin nam, wa ummi ma'a Salwa, bukan ummi ma'a Salwi ya, ummi ma'a Salwa. Limadha? Lianna ba'd al-kalimat, ba'd al-asma' fil lughati al-arabiyyati dia tidak bertukar. Wadih ha? Naam. Fa alhamdulillah nahnu nukmilu al-kitab al-thalith, kita habis buku yang ketiga ini. Nama, fa nahnu nasta'milu kitab al-lughati al-arabiyyati, kita gunakan buku bahasa Arab mudah. Nama, alladhi lahu kitab, yang ada buku yastafidu kathir, akan mendapat manfaat yang lebih. Nama, wa yafhamu ki bi syaklin awdah, dan faham dengan lebih jelas. Limadha? Lianna fi hadha barnamaj, nama, fi hadha tadris, ki ana adhkuru, saya akan sebut buku yang mana, pelajaran yang mana, wa insyaallah taala fi YouTube dan fi dalam Facebook saya akan update ana af'alu atau aku bi tahdits, tentang apa yang pelajar perlu lakukan bila mendengar pembelajaran ini ya. Fa alladzina yuriduna an, sesiapa yang mahu menonton nama video-video yang lebih panjang, nama, fa yumkinukum an tadhhabu ila, saya punya YouTube Norli Arabic, Norli Arabic, NOORLI ARABIC, ataupun kepada Facebook Arab Mudah. InsyaAllah antum tajiduna video banyak video-video tentang pembelajaran buku 1, 2 dan 3 insyaAllah. Fa jazakumullah khairan, natawaqqafu huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.